Teringat saya peristiwa yang pernah saya alami 40 tahun dulu. Hari itu, tergamak saya menulis surat kepada ayah. Sebab saya malu depan kawan, RM3. Upah angkat barang, RM3. Upah berjalan ke kedai, RM3. Jumlah, RM9. Ayah langsung tak kisah. Saya kecewa. Untuk menjara kamu dalam kandungan ibu kamu, RM200. Bidan, RM50. Susu dan lampin, RM200. Perkhatan, RM50. Jumlah keseluruhan untuk membesarkan kamu tak ada bayaran. Sebab ayah sayangkan kamu lebih daripada segala-galanya di dunia ini. Pada hari yang mulia ini, saya sedekahkan Al-Fatihah untuk ayah. Dan saya akan terus sedekahkannya selagi saya masih hidup, sebab saya sangat sayangkan ayah.